Ramai sebenarnya terlepas pandang isu besar ni. Satu lagi syarikat GLC, TH Heavy Engineering, diperintahkan untuk dibubarkan secara paksa oleh Mahkamah Tinggi. Kenapa? Jom saya explain. Dalam dunia bisnes, winding up ni maksudnya syarikat tu dah tak mampu teruskan operasi dan kena tutup secara rasmi. Ada dua jenis winding up. Satu dipanggil sebagai voluntary winding up, syarikat sendiri yang minta tutup, ataupun compulsory winding up, maknanya mahkamah yang arahkan tutup, macam kes THHE ni. Dan kenapa THHE ni kena winding up secara paksa? 3 pemiutang besar filekan petition sebab 1. Transaksi meragukan, 2. Kewangan yang tidak stabil, 3. Lemahnya daripada segi tadbir urus, dan 4. Pelikuidasi interim yang diragui. Dan hakim juga kata ini bukan kes biasa, syarikat ini perlu siasatan bebas. THHE ni dulu milik MOF melalui urus harta jamaah. MOF cuba halang winding up ni tapi kalah di mahkamah. THHE pernah delisted dari bursa tahun 2023. Sekarang 2 pelikuidasi baru dilantik untuk siasat dan urus pelupusan aset. Jadi apa pengajaran yang kita berdapat? Satu je pengajaran, tanpa tadbir urus dan keterusan, GLC pun boleh tumbang. Lagi pedih bila duit rakyat yang pernah terlibat. Dan guys, kalau nak dapatkan info-info berita tentang saham dan semasa, anda boleh like, follow dan sharekan video ni guys.